Mulai dari hari ini, kamu bukan lagi jemaah di sini. Walid, aku tak nak mana aku nak anak aku. Walid tak benarkan Habibah dekat dengan anak. Kerana isteri yang durhaka tidak layak membesarkan anaknya. Demi Allah dan Rasul, hidup dan mati saya hanya untuk Walid seorang saja. Alif, Mim, Sin. Apa yang cuba disampaikan oleh anak kamu, Abi? Saya pun tak tahu, Walid. Tak pernah anak saya cerita tentang perkara tu. Jangan sampai Hambali menyimpangkan pemikiran para jemaah kita. Apa yang dia nak sampaikan, mesti selari. Dia tak boleh sesuka hati menyampaikan apa yang Walid tak ajar. Betul, Walid. Kita tak nak ilmu kita tersasar dengan matlamat di jihad ummah ini. Nanti saya cakap dengan anak saya. Bukan sekadar bercakap aja, Abi. Anak kamu kena faham erti perjuangan kita dahulu. Baik, Walid. Bahaya kita jumpa terang-terang macam ni. Terlalu banyak mata memandang. Saya pun rasa ada yang dah mula suspek. Saya rasa ada banyak benda yang saya nak cerita dengan awak. Saya pun. Tapi itulah saya takut. Lagi lama kita biarkan perkara ni terjadi, lagi banyak dosa yang kita buat. Yelah, macam kita ni bersubahat pula. Esok kita jumpa Ustaz. Pukul berapa? 11 pagi. Tapi biar saya keluar dulu. Awak keluar kemudian. Hati-hati ya. Okey. Tolong jangan ceraikan saya. Apa Walid? Saya minta maaf Walid. Tolonglah, saya janji Walid saya tak akan buat lagi. Tolong jangan ceraikan saya. Saya dah tak ada sesiapa Walid. Saya ada Walid je. Saya nak hidup dengan Walid. Saya sayang Walid. Walid dah buat keputusan. Tolonglah Walid. Saya tak ada siapa-siapa. Saya ada Walid je. Saya nak hidup dengan Walid je. Kamu dah tak boleh tinggal lagi di jihad ummah ini. Keluarlah dan pergi cari kehidupan baru. Dan kamu tak dibenarkan berjumpa dengan anak ataupun membawa anak kamu keluar dari sini. Mulai dari hari ini, kamu bukan lagi jemaah di sini. Keluar. Walid. Kalau Walid nak ceraikan saya terima Walid. Tapi tolong Walid. Jangan ambil anak saya, Walid, tolong. Saya tak boleh kalau tak ada anak saya, Walid, tolong. Kalau seorang ibu sanggup melanggar aturan Allah, bagaimana dia nak mendidik anaknya supaya menjadi taat? Tolong.
apa. Saya perlukan anak saya, Umi. Tolong. Keluar dari sini, Habibah. Tolong bagi anak saya akan pergi. Hantar dia ke seberang sekarang. Boleh. Tolonglah saya nak anak saya. Allah! Astaghfirullahalazim. Apa ni? Lepaskan dia. Lepas. Sabar, Kak, sabar. Aku nak anak aku. Tak apa, Kak. Tak apa. Sekarang ni, yang ni biar saya yang uruskan. Akak masuk dulu. Saya yang hantar Kak ni pergi jeti. Tak apa, Kak, sabar. Kak, sabar, Kak. Dia nak ceraikan aku. Ceraikanlah aku nak anak aku je. Dia ambil anak aku. Dia binatang. Kejam berkhianat. Aku tahu dia memang sengaja hantar aku pergi labuan. Aku buang semua keluarga aku sebab nak ikut dia. Ini balasan dia ke aku, ya Allah. Ya, saya faham. Macam ni. Macam ni, Akak sabar dulu. Nanti baru Akak tuntut anak Akak. Yang paling penting sekarang ni Akak keluar dulu daripada sini. Sekarang benda tengah panas. Nanti baru Akak cari lawyer. Nak tuntut apa? Kita orang nikah pun tak berdaftar. Kahwin muta'ah. Nak tuntut apa? Astaghfirullahalazim. Seorang Muslim itu adalah mereka yang membuatkan Muslim yang lain berasa selamat dari kejahatan lidahnya dan juga tangannya. Faham tak? Mulai hari ini, Walid haramkan isteri-isteri Walid untuk melayan Habibah kerana sifat dan akhlaknya telah melampaui batas hingga boleh memecah belahkan jemaah di dalam jihad ummah ini. Walid tak benarkan Habibah dekat dengan anak. Kerana isteri yang durhaka tidak layak membesarkan anaknya dengan sifat dan akhlak pribadinya yang buruk. Pastikan Masyita, ini amanat dari Walid. Bida'ah, Abi. Semua yang dilakukan oleh jihad ummah ni dah jauh terpesong dah daripada Al-Quran dan Sunnah. Saya tak boleh membiarkannya. Kalau saya biarkan, maksudnya saya pun dah bersubahat, Abi. Saya nak betulkan tali bida'ah ni yang dah tersimpul supaya kembali semula ke jalan Allah. Walid lantik kau untuk jadi amir untuk jemaah-jemaah tu untuk bantu mereka dekat pada Allah. Bukannya buat orang tu semua lari fikir daripada kesombongan ilmu kau tu. Demi Allah, Abi, tidak rasa sedikit pun saya rasa sombong dengan ilmu saya yang tak seberapa ni, Abi. Niat saya hanya satu. Saya nak betulkan balik jemaah yang dah terpesong, lari sangat daripada akidah ni. Bertahun aku dalam jemaah ni. Patutnya kau balik, kau bantu aku untuk bina empire ni. Bukannya musnahkan. Kalau Walid hilang kepercayaan pada kau, maknanya dia hilang kepercayaan pada aku. Abi, saya yakin, Abi,
Abi mampu pimpin empayar ni. Dan saya akan bersama-sama dengan Abi. Tapi Abi, sebelum kita nak bina empayar ni, kita kena betulkan dulu tiang-tiang syariat. Mengabdikan diri kepada Allah. Berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kita hancurkan bina'ah ni. Sebelum bina'ah ni yang menghancurkan empayar kita. Baiduri. Baiduri pergi mana ni? Ya Allah, kau selamatkanlah anak aku, ya Allah. Kau selamatkanlah anak aku, ya Allah. Walid. Isteri-isteri Walid penghuni syurga. Malam ini Walid ingin bercerita mengenai isteri dari Nabi Nuh alaihi salam, dari isteri Nabi Lut alaihi salam, dan isteri dari Abu Lahab dalam surah Tahrim ayat ke-10. Isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut menanggung azab yang pedih. Allah membuatkan isteri Nuh dan isteri Lut sebagai perumpamaan bagi orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya. Maka suaminya itu tiada dapat membantu sedikit pun dari siksa Allah, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang jahanam. Kenapa Allah turunkan ayat itu? Isteri Nabi Lut menjadi perantara untuk kaum Sodom bagi menggagalkan misi dakwah suaminya. Bukankah apa yang Habibah lakukan itu sebagai protes pada dakwah Walid? Lagi lama dia di dalam jihad ummah ini, Habibah boleh menjadi racun. Sebab itu berkali-kali Walid ingatkan, jangan bermain dengan hati. Jangan kerana hati isteri-isteri Walid menjadi derhaka. Derhaka kepada suami termasuk dalam perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lihatlah bagaimana keberadaanmu dalam bergaulmu dengan suami, kerana suamimu adalah syurga dan nerakamu. Demi Allah dan Rasul, hidup dan mati saya hanya untuk Walid seorang sahaja. Dan saya akui, syurga saya di bawah tapak kaki Walid. Assalamualaikum, Umi. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Walid, Umi, Baiduri hilang. Saya cuba call handphone dia tapi tak dapat. Saya risau. Walid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta Amira Baiduri untuk balik ke pondok segera atas putus Umi Hafizah. Baiduri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walid. Ya. Aha. Ada. Hambali ada. Nak cakap dengan Hambali ke? Aha. Yalah. Baik, Walid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kami dah paksa Umi Habibah ke JT. Tapi tiba-tiba Baiduri datang. Dia yang nak bawakan katanya. Dia akan pastikan Umi pergi dari situ. Jadi kami bersurailah. Bukankah itu amanah Walid pada kamu? Kenapa kamu lepaskan pada orang lain? Kami minta maaf. Kami betul-betul tidak ada niat untuk tidak taat kepada Walid. Demi Allah, hidup dan mati kami hanya untuk Walid. Jadi kamu tak nampak sama ada Baiduri pergi atau tidak? Habis itu kat mana dia pergi? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Baiduri kat mana? Baiduri balik rumah sekejap, Bu. Nak ambil barang sikit. Astaghfirullahalazim. Kenapalah tak bagi tahu? Semua orang susah hati tau. Kau tu perempuan. Kalau apa-apa jadi dekat luar tu. Ya Allah. Susah sangat ke nak bagi tahu Baiduri, ha? Aneh-aneh je hilang. Lepas tu telefon off. Ni ibu risau tau. Sorry, Bu. Tak, ni Baiduri pergi jumpa Syikin kejap. Borak-borak sampai lewat senja pula. Itulah dah lewat. Nak balik tapi tak manis pula, Bu. Tak apalah, Baiduri kat rumah je. Ibu jangan risaulah. Kau ni tekil kan? Ha? Lekuk je kepala seminggu tu. Sorry lah, Bu. Bateri phone habis pula. Tapi ni dah charge dah. Besok Baiduri balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni, balik. Balik pagi, jangan petang. InsyaAllah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Betulkah aku dengar daripada Kak Bibah tu? Gila lah diorang ni. Gila. Dia memang manusia bertopikan syaitan. Penunggang agama. Nafsu serakah dia tu macam binatang buas. Astagfirullahalazim. Aku tahu. Dia memang ada nak kahwin dengan sesiapa kat dalam tu. Sebab tu dia nak ceraikan aku. Dia memang jantan sial. Istighfar, Kak. Kak kena banyak-banyak bersabar. Macam mana aku nak sabar? Aku dah tak ada apa-apa dengan aku sekarang. Yang
ambil anak aku. Aku duit tak ada, harta tak ada, apa pun tak ada. Takkan aku nak mendapat tepi jalan, Nuri. Ceraikan aku. Okey, tak apa macam ni, Kak. Saya minta Kak sabar. Buat masa sekarang ni, Akak duduk je dekat rumah saya. Tak apa sebab tak ada siapa pun dekat sini. Akak buat je macam rumah sendiri. Cuma satu je saya nak minta tolong dengan Akak. Tak ada siapa boleh tahu Akak dekat sini. Kata hati Walid, jarang yang salah Habib. Ada yang tak kena dengan budak tu. Sebenarnya Walid, saya dah lama nampak sumbang rentak dia dalam jet rumah. Selama ni saya bersangka baik je dengan dia. Hafizah dan Rabiatul pun tak sampaikan apa-apa pada Walid lagi. Mungkin dia tak hidup apa-apa lagi tak? Lihat sungguh Kiran Baiduri. Walid, untuk selesaikan mudah aja. Apa kata kita kahwinkan aja dia? Bukankah dengan perkahwinan senang kita tundukkan Kiran dia? Tak mengapa. Kita tunggu malam Bahtera Melayu nanti. Astaghfirullahalazim. Nikah batin? Ya, awak. Mazhab apa dia pakai? Ha? Nikah batin je. Tak ada wali, tak ada saksi. Awak tahu tak, Kak Bibah tu tinggalkan keluarga dia sebab nak ikut Walid. Sekarang ni dia tak ada apa-apa. Sebab Walid buang dia macam tu je. Nak tuntut apa pun tak boleh sekarang ni. Sebab apa? Sebab perkahwinan tak berdaftar. Anak pun tak dapat tuntut. Nafkah memang taklah. Habis tu macam mana keadaan dia sekarang? Sekarang ni saya suruh dia tinggal dulu kat rumah saya sementara dia nak cari kerja. Kesianlah kat dia, awak. Sekarang ni tak pasal-pasal nak kena mulakan hidup baru daripada kosong. Saya tak faham macam mana dia orang boleh sanggup buat Kak Bibah macam ni. Macam mana ni kita nak tolong dia? Sekarang ni yang paling penting, saya nak selamatkan budak-budak perempuan dekat dalam tu. Saya tak nak nasib dia orang nanti jadi sama macam Kak Bibah. Tak apa, kalau macam tu, esok saya akan bagi tahu Ustaz. Awak jangan balik lagi, tunggu situ. Nanti kita sama-sama jumpa Ustaz. Okey? Esok kalau saya dah keluar, saya beritahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampak tak sekarang? Budak tu memang sesuatu kan? Aku dah syak daripada dulu dah. Pelik macam mana Walid boleh terima dia jadi jemaah sedangkan dia dah simbah air dekat Walid awal-awal hari tu. Aku pun pelik juga. Walid takkan tahan kalau orang tu kurang ajar, tak beradab. Bila kat budak tu, Walid jadi sabar. Itulah kehebatan Walid berdakwah. Dia takkan gunakan kekerasan. Dakwah apanya, Kak? Iyalah. Cara Walid. Hanya dia je yang tahu. Tapi dia dah melampau. Dia dah langgar semua adab dalam pondok ni. Dia keluar masuk tanpa izin. Hari ni dah hilang lagi. Tapi Walid tak marah kan? Jangan tiba-tiba Walid pula yang menikah dengan dia. Taklah. Rasanya Walid akan kahwinkan dia dengan Abi. Ya ke? Tak mungkin. Budak tu tak boleh terima poligami. Ingat tak? Kita pernah berdebat dengan dia isu poligami. Dan akak tak rasa dia boleh terima mana-mana jemaah lelaki untuk jadi bini nombor 2 ke, nombor 3 ke. Dia takkan. Dia mengamalkan ajaran Islam
Tetapi dia menanamkan pemikiran menyelewengkan akidah. Baiduri pun seberang. Mereka ada hubungan ke? Tak mungkin, Walid. Saya isteri batin Walid. Korang memang seronok kan? Berbakti jadi hamba seks pada para jemaah ni semua? Jadi minum air kaki semua tu, betul ke? Shut Kamu semua akan bersama Walid dan Rasulullah untuk menuju ke syurga. Bunyi macam Kak Izzah risau kalau Walid nikah dengan budak tu. Akak tak bantah. Apa-apa pun mesti Kak Rabia dapat lebih. Macam tu ke Walid kata Adil? Kita ni dibawa macam tubuh kayu. Syurga awak ada bersama. Saya tak izinkan kalau awak balik jatuh tanah. Dia mengamalkan ajaran Islam, tetapi dia menanamkan pemikiran menyelewengkan akidah. Baiduri pun seberang. Mereka ada hubungan ke? Tak mungkin, Walid. Saya isteri batin Walid. Korang memang seronok kan? Berbakti jadi hamba seks pada para jemaah ni semua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. You Syekh? Ada apa ke pasal soal pelepasan saya? Saya baru dapat panggilan daripada Walid. Walid amanahkan saya untuk membebaskan Habibah. Dan beliau telah menjatuhkan talak 1 kepada Habibah. Allahu Akbar. Apa salah saya? Apa salah saya, Syekh? Apa salah saya, Syekh? Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bibah call. Bibah. Hello, Assalamualaikum. Astaghfirullahalazim. Celai? Assalamualaikum anak-anak Walid. Walid datang je ingat Walid lupa. Kau Walid dah janji nak ajar anak-anak Walid ni zikir. Walid, kita orang tunggu Walid daripada petang tadi tau, Walid. Zikir yang sama macam hari tu kan, Walid? Buat permulaan ni, semua orang akan dapat zikir yang sama. Nanti Walid akan tengok apa yang lebih sesuai untuk setiap orang. Sebab setiap orang kesesuaian zikirnya lain-lain. Nak Walid, nak. Baik. Pergi bersiap, pakai wangi-wangi. Sebab masa kita berzikir itulah kita rasa diri kita rapat dengan Allah. Nak menghadap Allah, mestilah cantik-cantik. Wangi-wangi. Kan? Walid, kita nak pergi mana, Walid? Kita nak pergi dari sini ke? Pergi je bersiap. Nanti Walid bawa. Okey. Jom. Kan betul apa yang aku cakap. Bila aku cakap nanti, korang kata apa? Aku ni mulut jahat. Tak masuk akal langsung yang Walid tinggalkan Habibah sebabkan satu benda yang salah kecil sahaja. Ada hikmahnya sebenarnya tu. InsyaAllah. Astaghfirullahalazim. Kenapa, Kak? Kau ni yang takut dengan bayang-bayang kau sendiri kan? Kau tak peduli Bibah kena cerai pun sebenarnya. Kau takut Walid akan menikah lagi. Memang Walid akan menikah lain. Sebab tu dia cari salah Habibah. Masyita, kau ni kenapa? Buruk sangka sungguh kan kau pada Walid? Kalau aku bagi tahu Walid perangai kau ni, kau sekali akan kena cerai tau. Tak payah busuk hatilah, Kak. Kau tu yang kena betulkan hati kau sikit. Suka atau tidak, aku percaya Walid tetap akan cari pengganti Bibah. Dia mampu, zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abali, pergi mana tadi? Umi Hafizah cari. Saya dari belakang rumah tadi dengan jemaah yang lain. Ada sesi buka kitab sikit. Ada apa tu cari saya? Amali, kumpulkan jemaah-jemaah muslimin. Esok kita ada musakarah untuk Malam Bahtera Melayu lepas subuh. Malam Bahtera Melayu?
Setiap orang yang masuk jemaah ini harus melalui malam zikir. Walid nak tengok tahap kekuatan anak-anak Walid kali ini. Tempat ni banyak malaikat. Kita boleh tengok malaikat, Walid? Bergantung pada khusyuknya zikir anak-anak Walid nanti. Yang penting, Walid nak anak-anak Walid pejamkan mata. Bayangkan muka Walid. Dan jangan berhenti berzikir selagi Walid tak suruh berhenti. Boleh? Boleh, Walid? Boleh. Nanti Walid nak tahu apa yang anak-anak Walid dapat melalui zikir ini. Mia. Ya, Walid. Boleh pergi belakang sana, atas batu tu. Baik, Walid. Seri. Ya, Walid. Seri boleh ke sana, di sebelah kanan sikit. Baik, Walid. Syira. Ya, Walid. Syira boleh pergi di sebelah Seri. Baik, Walid. Lia. Ya, Walid. Lia boleh ke hujung sana tu. Boleh, Walid. Benar? Ya, Walid. Mona boleh ke sana. Baik, Walid. Pergi ke sana dan pejamkan mata masing-masing. Ingat pesan Walid, Baik, Walid. jangan berhenti berzikir selagi Walid tak suruh. Boleh mula berzikir sekarang. Baik, Walid. Fokus dan bayangkan muka Walid. Dewi, macam mana, Walid? Dewi lain. Dewi sangat istimewa. Walid nak Dewi pandang pada mata Walid. Allah utuskan Dewi pada Walid. Sebab batin Dewi dah lama bertaut dengan batin Walid. Allah dah utuskan Walid untuk membimbing Dewi ke syurga. Dewi sayangkan Walid, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Malam Bahtera Melayu tu apa pula, Abi? Rasanya dah banyak sangat dah benda-benda yang membuatkan jemaah kita terpesong daripada akidah. Sebelum ni malam berkat, ni malam... Kamu tak tahu ke ataupun buat-buat tak tahu? Saya memang tak tahu, Abi. Bertahun saya belajar dekat Yaman tu. Guru-guru saya, Masya Allah, ulama' yang hebat-hebat. Tapi mereka tak ajar malam-malam ni semua. Sebab itulah kamu kena belajar. Dekat universiti tu, ilmunya hanya syariat. Tarikat, hakikat dan marifat, kita kena belajar, kena cari sendiri. Sedangkan Nabi Musa mencari Nabi Khidir untuk dapatkan ilmu. Ini kan pula kamu, Hambali. Kau tak boleh samakan guru-guru kau dengan Walid. Tapi rasanya kita kena perbetulkan akidah para jemaah kita ni, Abi. Kau masih buta, Hambali. Buta fikiran kau, perasaan, mata dan hati. Untuk mengenal mursyid yang di dalam kalbunya ada nur yang hak, di mana dia mampu tunjukkan jalan dan sekaligus menjamun nur kau dan Allah terhijab sehingga pandang kamu pada mursyid terbuka. Tapi mursyid itu bukan jubah semata-mata, Abi. Bukan serban yang dililit setinggi menara ataupun langkah beribu ke rumah Allah. Itu kerana kau melihat dengan mata kasar, bukan dengan hati. Bukan ke adab bertemu dengan mursyid itu membawa kerendahan hati dan kekosongan? Bukan angan-angan kau yang tidak sesuai dengan zahir itu sehingga menutup hijab kalbu. Tapi apa yang kau dapat tak sama dengan apa yang kamu mampu capai dengan akal. Assalamualaikum. Hello? Awak kat mana? Awak datang sekarang? Awak dekat mana? Saya dekat gua belakang. Walid buat apa? Awak datang je lah dulu, cepat. Ayolah, saya datang sekarang. Saya minta diri dulu. Abi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak. Astagfirullahaladzim. Macam mana ni? Awak. Jangan. Kita kena sabar, okey? Kita kena kumpul bukti yang banyak lagi. Nak sabar apa lagi? Dah teruk sangat dah tu. Ya, saya tahu. Tapi kita tak boleh halang dengan cara macam ni. Astaghfirullahalazim. Jemaah dah sesat jauh dah, Bu. Tolonglah, Bu. Tolonglah percaya cakap Baiduri kali ni. Guru jenis apa, Bu? Kalau sampai buat perkara terkutuk dekat budak-budak yang datang sini nak belajar agama, nakkan bimbingan. Guru jenis apa, Bu? Fitnah. Takkan sampai jadi macam tu. Ya Allah, bukan fitnah, Bu. Baiduri tengok dengan mata Baiduri sendiri, Hambali saksi. Baiduri tak boleh diamkan diri lagi dah, Bu. Baiduri nak buat apa? Jangan buat macam-macam. Ibu masih lagi nak pertahankan tok guru ibu yang sesat tu ke? Ibu tak nak apa-apa jadi dekat anak ibu. Baiduri perempuan.
Apa yang Baiduri boleh buat seorang-seorang? Ibu percaya cakap Baiduri pun dah cukup dah, Bu. Ibu, Baiduri datang sini. Sanggup duduk dekat sini sebab Baiduri nak buktikan dekat ibu, nak tunjukkan dekat ibu. Yang selama ni Tok Guru yang ibu sanjung-sanjung tu sesat, Bu, sesat. Baiduri tak akan diamkan diri lagi dah, Bu. Apa yang diorang buat tu dah melampau sangat, Bu. Dia hancurkan masa depan budak-budak tu hanya kerana nafsu. Tu bukan mursyid, Bu. Tu setan. Abi, kau nak ke mana ni? Apa lagi yang tak puas hati? Abi, jangan mudah terpengaruh dengan musyiat syaitan. Memang Walid boleh jadikan diorang tu hamba. Tapi Walid tak boleh menghalalkan apa yang dah diharamkan oleh Allah. Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir. Untuk belajar bukan untuk berbalah. Tapi belajar untuk diam. Mana mungkin saya nak mendiamkan diri di atas kemungkaran. Besi yang tajam kalau diasah walaupun sakit, tetap diasah juga. Simpan ilmu kau dulu. Belajar adab. Baru dapat mampu seimbangkan dengan iman kau tu. Duduk dalam jemaah ni, kita ni ibarat secangkir cawan yang kosong. Supaya Allah boleh tuangkan kefahaman agama untuk engkau ke dalam cawan tu. Abi kena betulkan akidah Walid. Kalau Abi sayangkan jemaah ni. Kalau tak, saya rasa lebih baik Abi keluar terus daripada jemaah ni. Rasulullah mengajar kita tentang agama bukan daripada hati dan nafsu semata-mata. Tapi Rasulullah mengajar kita tentang syariat. Abi kena berpegang dengan syariat itu. Kau jangan nak ajar aku, Hambali. Jangan nak ajar aku. Aku lebih kenal Allah dulu daripada kau. Ilmu kau ni hanya sebutir debu yang paling kecil yang berterbangan di padang pasir. Debu-debu yang kau layangku belum terbentuk jadi belian lagi. Jadi jangan perbetulkan aku dan menyalahkan apa yang kau tak pasti. Jangan sombong dan angkuh dengan ilmu yang kau ada, Tuan Bali. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kebaikan Islam serta melakukan amal makruf nahi mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah Al-Imran ayat 104. Ini menunjukkan Allah menyeru bukan saja kaum muslimin, tetapi sesiapa saja umat Rasulullah, termasuklah muslimat. Dari awal zaman Rasulullah lagi, muslimah terlibat secara aktif dalam kegiatan dakwah bersama umat-umat Islam yang lain bagi melakukan transformasi sosial, mengubah masyarakat jahiliah menjadi masyarakat Islam sehingga wujudnya masyarakat Islam di Madinah. Pada zaman Khulafa Al-Rashidin dan Khalifah sesudahnya, peranan wanita Islam dalam kehidupan dan dalam politik juga besar. Bahkan dalam aktiviti amal makruf nahi mungkar, bahkan aktiviti jihad. Itulah peranan awak semua di dalam jihad ummah. Alhamdulillah. Abi dah sampaikan pada Walid semua impian Hambali. Jihad ummah memang memerlukan
seorang yang mampu menjadi ejen penyebar risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mampu memberi penekanan kepada ummah bahawa Islam adalah ajaran yang memberikan keharmonian, bukannya ke arah perpecahan. Dan Walid mahukan Hambali menggantikan Walid satu hari nanti. Masih terlalu awal untuk kita bercakap soal tu, Walid. Dan ilmu saya ni tak setinggi mana untuk berada di tempat tu. Tugas saya hanyalah untuk memperjuangkan jihad ummah, bukan untuk kuasa semata-mata. Dan Walid, saya cuma... Walid faham. Hambali masih muda. Darah masih bergelora. Cuma Walid nak ingatkan, ada 3 perkara yang boleh membinasakan manusia. Kesombongan, keserakahan dan iri hati. Kesombongan boleh merosakkan agama, kerana itulah iblis dikutuk. Keserakahan, musuh dari diri sendiri, dan kerana itulah Adam dikeluarkan dari syurga. Dan iri hati, permulaan pada kejahatan. Dan dari sifat itulah Qabil membunuh Habil. Maaf Umi, kalau saya nak tanya sikit. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhu. Beliau sentiasa mendampingi dan menyemarakkan semangat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Sumayyah binti Khubat. Dia adalah seorang syahidah yang pertama. Ada Asma binti Abu Bakar. Dia yang membuka jalan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ayahnya ketika mereka berhijrah ke Madinah. Ada Asma binti Yazid. Dia adalah seorang pemidato yang hebat, mewakili wanita dalam majlis-majlis syura. Ada juga Khawlah binti Malik bin Sa'labah. Dia tidak teragak-agak untuk membetulkan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anha. Mereka ini semua adalah pejuang agama ketika zaman itu. Jadi apa agaknya perjuangan wanita yang ditekankan di dalam jihad ummah ini, Umi? Seorang wanita mempunyai tanggungjawab yang utama sebagai Ummah Ar-Rabah Al-Bait, ibu dan juga pengurus rumah suaminya. Peranan ibu merupakan peranan politik yang sangat strategik. Jika dia menjalankan peranan dia dengan baik, maka akan lahirlah generasi yang berkualiti unggul yang akan menjadi pejuang Islam. Maka, membina wanita Islam merupakan salah satu aktiviti dakwah. Jadi sekiranya kalau ada salah seorang daripada anak Umi dalam jemaah yang khalifahnya tersebut menetapkan suatu peraturan yang menyalahi hukum syariah atau ada keperluan untuk jemaah yang terlepas daripada khalifah tersebut, maka wajib ataupun tidak untuk kita muhasabah khalifah itu supaya dia memperbaiki kesilapan tersebut. Pernah berlaku pada satu kepimpinan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anha. Khawlah binti Hakim memprotes dasar Khalifah Umar yang menentukan sejumlah mahar yang tinggi terhadap wanita kerana tingginya mahar wanita ditetapkan pada zaman itu. Kemudian Khalifah Umar menyedari kesilapannya dan dengan segera menarik balik keputusannya. Kemudian Khalifah Umar berkata wanita ini benar dan Umar yang salah. Jadi bolehkah Umi
seorang isteri atau anak perempuan, Waraqbah Al-Baik, untuk memperbetulkan perjuangan suaminya yang lari dari syariah Islam demi dakwah. Saya nak kembalikan awak semua kepada Alif Mim Sin. Alif itu tauhid, ihsan, mim itu mahabbah. Akhlak dan sin itu kesejahteraan. Inilah kunci kebangkitan umat Muhammad berdasarkan 3 nabi, iaitu Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan Nabi Sulaiman. Dan kenapa 3 nabi? Alif simbol kepada Nabi Ibrahim AS. Simbol ketauhidan iaitu ilmu berasaskan ilmu. Yang mana berasaskan ilmu dan ihsan. Keyakinan dan keleburan diri pada Allah sepenuhnya. Kalau yakin saja atas ilmu sangat bahaya. Kerana kita akan merasa kitalah yang paling yakin pada Allah. Ilmu itu hanyalah maklumat. Tauhid kalau kuat, menyinarlah cahaya, maka timbullah akhlak Muhammad. Mim itu tadi. Kita ada ilmu, ada ihsan, maka akan berakhlaklah kita dengan baiknya sesama manusia. Akhlak itu pada keluarga, pada sahabat, pada sekeliling kita. Dan itu adalah etika Nabi Muhammad kita. Tauhid saja tak cukup kalau tak beretika Muhammad. Kerohanian ada, tapi tak berkembang dalam etika kehidupan. Akhlak Muhammad adalah akhlak kehambaan. Kita ada alif, mim, maka lahirlah sin. Lahirlah pula sesama manusia yang boleh membina peradaban. Sulaimaniyah. Kalau manusia tidak terbina dari tauhid dan akhlak yang betul, maka tak guna jadinya. Kalau manusia tak bagus, maka akan hancurlah sebuah peradaban. Iman adalah alif, tauhid adalah akhlak, dan mim adalah kesejahteraan. Untuk mencapai ketauhidan pada Allah dengan sifat Muhammadiyah dan peradabannya Sulaimaniyah, tidak ada seorang manusia pun yang mampu berjalan sendiri. Sedangkan Nabi Musa bersusah payah menuntut ilmu dengan Nabi Khidir semata-mata untuk mengenal Allah. Cahaya di atas cahaya. Nur Muhammad hanya boleh diperolehi oleh orang-orang sufi yang hak, arif billah atau awliya Allah. Mulai dari hari ini, kamu bukan lagi jemaah di sini. Walid, aku tak nak mana, aku nak anak aku. Walid tak benarkan Habibah dekat dengan anak kerana isteri yang durhaka tidak layak membesarkan anaknya. Demi Allah dan Rasul, hidup dan mati saya hanya untuk Walid seorang saja.